Semalam, Rafizi mendakwa Datuk Zaid meminta dirinya yang ketika itu Ketua Eksekutif Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor untuk campur tangan dalam dua projek yang didakwa ada kaitan dengan dirinya. Jadi ini kerja orang busuk hati pada saya. Kerana sebab sebagai bukti, dia keluarkan dua email yang saya hantar kepada dia tahun 2010. Email itu sebenarnya kita orang politik ni kadang-kadang orang bisnes tanya saya boleh tak bantu. Mungkin dia ingat saya ni pengaruh. Sebenarnya saya tak ada pengaruh, saya tak ada jawatan pun dalam PKR. Saya bukannya presiden. Bagi beliau, dakwaan ahli Parlimen Pandan itu melampau. Tapi kalau nak buktikan saya buat apa yang dia kata, panggillah syarikat tu berapa saya dapat, saya ada saham ke. Bukti, jangan bohong. Jangan membohong dalam politik. Jadi saya serah kepada orang ramai untuk membuat penilaian ini. Ya. Laporan Halim Mohamad, TV3. Yalah, saya percaya mereka juga melobi untuk projek.